Susahkah nak buat ayam goreng berempah yang ayah, ibu, family korang suka tu? Jom cik saya tunjukkan. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat ayam goreng berempah, isinya juicy, makan pula dengan nasi lemak pandan atau nasi lemak hijau ni. Memang sedap. Kalau goreng memang anak-anak suka. Jom kita cuba. Caranya kita ambil dalam 3 batang serai, kita potong panjang-panjang macam ni. Kita ambil lengkuas pula, potong besar juga. Masukkan serai dan lengkuas yang telah kita potong tadi. Masukkan air sikit dan kisar kasar lebih kurang macam ni. Dan kita perlu tapiskan dia punya serdak. Kemudian kita ambil cili kering, bawang putih, bawang merah sikit. Kemudian masukkan jintan manis, jintan putih. Lepas tu masukkan biji ketumbar, masukkan air dan kita kisar. Lepas tu kita ambil dalam sekilo ayam, kita masukkan serdak yang telah kita asingkan tadi. Masukkan bahan kisar kita. Masukkan dalam 3 cawan tepung jagung, garam, sedikit perasa. Kemudian bagi warna kita masukkan sedikit kunyit. Masukkan juga meat curry powder ataupun serbuk kari daging. Kita kacau sekata. Tidak lupa juga kita masukkan daun kari bagi dia wangi sikit. Kacau dan perap selama 3 jam macam tu atau sejam. Lepas tu kita panaskan minyak, masukkan ayam yang kita telah perap tadi. Lepas tu kita goreng lah. Bau ni memang satu rumah. Lepas tu kita angkat. Nampak tu ada serdak crispy yang paling best. Hidang pula dengan nasi lemak pandan. Koyak sikit ayam dia juicy.